Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Sabtu 14 hari bulan Februari 2026 Masehi bersamaan dengan 26 Syakban 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.58 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Selepas ada buat video daily report kemarin, Alhamdulillah, saya tak ke mana-mana dah. Malah, ada tak petak tak ingat daily report dan dah. Ya dah, buat daily report rumah kat saya. Ada video bagi WhatsApp, lepas tu ada video daily report. Terus pergi ke Fikri minum teh. Buat video God tu video report. Lepas klik sini, balik sini bawa video daily report tengok. Ya dah. Lepas tu aku pada waktu maghrib kemarin dah buat video daily report sini. Lepas buat video daily report tu, saya terus naik ke atas rumah tu. Balik naik ke rumah tu. Ni 10 langkah ni kan. 20 langkah kena rumah ni 20 langkah ke depan ni. Ke depan ni kan rumah saya dah. Lepas tu naik mandi-mandi semaya maghrib. Lepas tu semaya sol, lepas semaya syak tu baru dah pergi ke Kuda Fikri. Balik pada pukul 11.50 minit malam. Tidur tu lewat juga dah dalam pukul 3.30. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun mandi-mandi. Semaya subuh. Tak ada makan sarapan dah. Terus pergi ke Kuda Fikri. Tak kerja lagi ni. Pasal asing sibuk lagi kan. Masalah cucu dia mari tu. Tahu nak start bila. Dia tak ada royak lagi. Esok tu pun dah ada 2 lagi tu rasa tu esok tu. Dia tak ada royak, tak ada mesej, tak ada WhatsApp ke apa semua tu. Tak tahulah. Dia takut nak ayat mulut lah. Lepas tu baru-baru ada belakang dah. 4 hari lagi nak Ramadan ni. Ramadan pada hari Khamis 19 bulan Khamis ni. Jadi lepas tu sepanjang tak ada apa-apa. Ada edit video gitu. Saya pun panjang ni ada edit video dan main Facebook gitu. Lepas tu Fikri tadi. Lepas tu sempat makan nasi. Makan apa? Makan bakso di kedai bakso tadi. Makan tengah hari sana. Lepas main Zuhur, saya main Zuhur di Madrasah Surah pada buah tu. Pergi makan bakso, lepas tu balik ke sini. Lepas tu semaya asal pukul 6.30 tadi. 6.54 ni terus buat video ni. Saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.